Sekarang ni huru hara. Pening. Itu tak siap, ni tak siap. Kita tengah prepare untuk betulkan kita punya kitchen. Sebab bulan puasa biasanya kita dapat order yang banyak. Kita pun nak buat stok raya juga. Kita kena make sure kitchen kita ni smooth. Supaya order pun jalan smooth saja. Okey, jom tengok. Jap. So kita ada rak ni. Nanti kita punya packaging ni semua dekat sini kita akan susun. Rak ni nanti dia akan betulkan, dia akan turunkan lagi ke bawah. Sebab kalau macam ni alah, dah kita pendek. Kalau boleh kita nak packing macam ni. Macam tu. Ni buat masa ni space kita untuk buat stok sate. Dekat sini kita boleh buat 3,000 cucuk sate je. Itu pun dah pack dah. Kita nak pindahkan dia dekat belakang sana. Supaya kita boleh produce 10,000 satu hari. Kita cuba. So asalnya tempat bakar kita dekat sini, ventilation kat sini. Nanti kita akan pindahkan ke depan sikit supaya kita ada space dekat belakang ni untuk lagi cantik flow production kita. Production, bakar, packing, pum, pergi hantar. Okay, siapa yang nak booking sate untuk bulan puasa or raya ni, booking sekarang sebelum slot sebelum slot sate habis. Kau ingat KA slot-slot habis? Awas kau. Sebelum stok kita habis. Ingat KA je boleh habis. Jijah pun boleh. Jijayung.